Hey, ucapkan selamat hari raya dulu. Kemudian nanti datanglah jodoh. Hai teman, seronoknya dah macam ulat beluncah kena air panas dah kita tengok. Cari jodoh hari raya ke? Of course. Pasalnya, memandangkan kita di hari raya, Oh. inilah musimnya untuk kita cuci mata. Cuci mata Yeah. sambil menyelam minum air. Oh, so kiranya di hari raya ni kita rasa ialah hari yang paling tepat untuk cari jodoh. Tapi kita je yang rasa, orang lain rasa sesuai ke nak cari jodoh di hari raya ni? Takkan dia pun tak gatal juga. So, apa Kalau kata? macam tu, jomlah kita pergi tanya. Sesuai ke tidak kan? Jom. Mari. Hai guys, hari ini saya bersama dengan Irfan dan Saya Wish. Syazmi. Hadi. Era. Era dan Eddie. Kai. Lisa. Hafiz. Saya Manzain. 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 Okey, di hari raya ni kan kalau korang tahu mesti ada makcik-pakcik yang tanya macam awak ni dah berpunya ke? Mana calon atau mana jodoh di hari raya tu? So adakah awak rasa sesuai untuk kita yang sedang mencari ni untuk mencari jodoh di hari raya? Sesuai. For me personally, I tak rasa macam dia terlalu sesuai. Sesuai? Tak sesuai lah kan. Sesuai lah. Sesuai? Ah. Kenapa macam mana ni? Allah, bergaduh pula dah. Macam mana ni? Saya rasa paling sesuai lah. Dari pendapat saya sebagai yang single dan tak pernah dapat tengah hari raya, tak dapat lah, tak ada lah, tak elok lah. Tak elok. Tak tak sesuai lah. Tak digalakkan. Tak digalakkan. Sangat sesuai. Sangat sesuai. Awish? Tak, saya rasa macam tak. Tak kena? Tak sesuai lah? Okey, kenapa sesuai? Saya rasa time itulah kita dapat menikmati keindahan, kecantikan wanita Melayu. Yang ada pada hari raya? Betul. Betul. Okey, kalau awak rasa tak setuju tu kenapa? Kenapa nak kena cari masa raya? Boleh je cari awal-awal kan? Okey. Sebab saya rasa bila jumpa ketika bulan puasa ni, pergi open house apa semua ni, kita macam nak mengeratkan daripada segi duit lah. Sebab saya memang kumpul duit raya je. Under budget. Oh, lain pula strateginya. Okey, faham. Dah tak fikir orang lah. So maksudnya awak akan cari jodoh tu di bukan hari raya Bukan, lah. mungkin raya haji. Raya. Saya Kan korbankan masih nyawa raya. saya ke? Saya tak tahu. Sebab kalau ikutkan, hari raya adalah hari yang paling elok sekali untuk semua orang. Paling helok kenapa tu? Paling elok, paling lawa orang kata. Kalau harapkan hari-hari lain kita tak tahu. Betul. Tapi ada orang, dia sebelum hari raya, selepas hari raya pun sama je. Itu saya lah. Alamak. Sama je. So, kita boleh cuci mata. Yang elok-elok tu kita boleh cuci mata. Yang cantik kita boleh cuci mata. Hari raya lah Hari raya. waktunya. Tak sesuai kalau macam kalau jadi jodoh tu cari ex lah kan. Tiba-tiba wish raya ex ke tak tahulah kan. Janganlah. Jangan. Kalau saya pun aku hempuk. Tak boleh lah cari ex. Dia kena cari yang tak berpunya betul. dan yang tak berpunya. Yang sesuai ni macam mana pula? Macam dia kata tadi, jangan cari ex. Okey. So carilah yang baru. Cari baru. Sebab masa raya baru kita boleh bersua. Betul juga. Cuci-cuci mata. Ya, makan-makan kuih. Tiba-tiba terpegang sekali kuih tu. Belum cerita suap lagi. Ya betul. Because yang kita tahu raya kan kita nak gather family, Betul. kawan-kawan, saudara mara. So macam kita tak fokus on Cari jodoh. partner tu lah. Betul. Betul. Maybe lepas raya mungkin boleh. Lepas raya lah. Kalau nak kenal-kenal lah. Nak kenal-kenal maksudnya masa raya ni kita gather-gather, kita kenal-kenal je lah. Betul. Tapi kalau nak purposely nak cek jodoh, sebab dia nak hormat. Hari raya ni melambangkan bulan Islam lah orang Betul. kata. Sebab kalau lama-lama pun nanti macam mana kan? Berhabuk. Tapi kadang penat juga kita tanya banyak kali. So Macam kau ni tak kata faham. untuk elakkan daripada soalan tu berulang, kita bawa je. Oh, so boleh lah. Boleh sesuai. orang kata. Boleh. Kita bolehkan dia. Kalau tak boleh pun kita bolehkan Sebab dia. boleh. Sebab boleh. Okay, untuk you kan, katakan jodoh lebaran ni bukan sesuai. So, you nak tunggu jodoh ke? You sendiri nak cari jodoh after ke macam mana? I takkan buat move dulu sebab Okay, I bukan takkan buat orang move. yang macam terkam tak. Terkam, risau. Kalau orang nak, datanglah jumpa saya. Lisa single. Okay, itu je. Lah, dia suruh cari dia bukan
betul juga. Okey. Pesanan Tu- ni khidmat. Masyarakat. Okey. Tapi kan setengah orang ada yang kata tak sesuai. Kalau ada makcik-makcik Canon kan anak dia ke anak saudara dia ke dekat Kai okey tak? Okey kalau kita ngam. Okey. Kalau first time serasi okey jumpa je. tu? Kalau first time jumpa tu mungkin kita akan kenal-kenal dulu. Lepas tu dah kenal hati budi masing-masing baru kita pertimbangkan. Nampak? Kalau saya tak selesa lah sebab bukan itu yang saya nak. Rasanya kena kenal-kenal dululah. Kena-kena dulu. Kita boleh borak-borak dulu dengan dia macam mana. Faham. Okey. Nampak tak? Ini kata mereka. Seorang kata sesuai, seorang lagi kata tidak sesuai. Tadi kita dah pusing-pusing dah tanya orang awam tentang cari jodoh masa lebaran ni sesuai ke tak sesuai. Ada yang kata sesuai, ada juga yang kata tak sesuai. Tapi bagi I lah, bagi Nat sendiri, Nat rasa sesuai je. Sebab kita kan gathering dengan orang baru, dekat situ juga kita boleh cari jodoh. Tapi untuk yang korang mungkin rasa tak sesuai, jangan risau. Jodoh tu tak semestinya masa Hari Raya. Jodoh akan datang masa tepat waktu dia. So itu saja video kita kali ini. Jangan lupa untuk kasih like, komen and subscribe. Bye-bye.